Asalnya nama Sumut ni jernih je. Namun menganjak ke siri-siri seterusnya ni, aku tengok trend perempuan duk pergi ni menjadi-jadi kan. Tak apalah, alhamdulillah. Tahniah di atas keberanian, ketinggian iltizam yang kukuh dan jitu bagi puan-puan yang mengikuti siri Sumut kali ni ya. Kan? Aku ni tak petikai pun usaha siapa-siapa bagi pihak mana. Isu ni takkan timbul bila sahabat-sahabat muslimat kita ni pergi bersama dengan mahram masing-masing. Kan lebih elok, kan lebih manis, nampak lebih sempurna dan tak merisaukan sesiapa pun. Apatah lagi suami dia yang bertanggungjawab pada dia dan anak-anak yang perlukan dia. Ya aku ya betul. Nak menjaga aurat dalam keadaan biasa pun payah. Ni kan pula bila dalam keadaan macam tu. Walhal belum lagi sampai ke peringkat darurat. Sumut ni belum sampai ke tara tu pun. Kita ni pergi dengan aman, apa senjata pun kita tak bawa. Sudu dan garpu sekalipun kita campak dalam laut. Bukan perang untuk kita gunakan apa-apa rosak dalam agama ni. Kita pergi untuk niat berperang dan tak boleh disamakan dengan darurat perang. Faham tak? Nampak tak? Apa yang aku nampak dalam kebaikan ni ada fitnah. Dan fitnah tu pula lebih besar daripada apa sahaja kebaikan yang kau nak buat dalam misi ni. Faham tak? Kau nampak tak? Ni lah. Sebab tu lah perempuan tu sendiri fitnah. Dia buat baik ke, apatah lagi dia buat buruk di khalayak ramai. Fitnah tu tetap dia bawa ke mana-mana. Tapi bila dia jauh je daripada mahram, jauh daripada rumah dia, sepatutnya dia banyak rasa dekat rumah tu. Fitnah tu umpama dah cop atas dahi dia, sama ada dia betul ke tak fitnah tu dah dibawa. Tugas kau, tanggungjawab kau kat rumah yang paling afdal. Sebab itu Nabi kata masjid tu rumah Allah. Patutnya bila kita dengar masjid tu rumah Allah, semua sekali tak kira jantina pergi ke masjid lah solat. Tetapi kenapa perempuan lebih afdal solat dekat rumah? Padahal rumah Allah patutnya terbesar, tertinggi lah atas muka bumi. Kenapa? Apa hikmah dia? Kau fikirlah. Rabi'atul Adawiyah tu tak papa merata pun wajah dia, pergerakan dia, ikhtilat dia apa semua. Sangat susah nak tengok dia ni berjalan-jalan kat pasar apa semua. Banyak masa dalam rumah. Kalau logik, tak ada siapa pun yang kenal kan? Hatta jiran-jiran terdekat pun silap-silap tak kenal dia tu siapa. Namun nama dia sampai hari ni harum sebagai wali Allah, wali besar perempuan. Disebut di seluruh dunia, tersemat dalam buku-buku ilmiah. Apa? Tak ada satu perempuan pun yang lebih hebat kewarakan keimanan dia sampai hari ni. Aku tak nak petikaikan keimanan kau, ketakwaan kau. Kali kalau sayang sangat, kau herit sekali patut kau, abang kau, anak saudara kau yang besar-besar tu untuk apa? Untuk buang fitnah. Barulah nampak perjuangan kau tu suci murni. Kalau tak, umpama maaf cakap lah, aku bagi satu kisah. Ada seorang lelaki ni, mamat ni nak pergi beraya. Sekali tersilap naik tangga rumah. Naik. Dia tengok tangga rumah ayam. Sebab apa? Sebab memang rumah kawan dia area tu. Dia pun pergilah kawasan tu. Macam rumah kedai tu contoh. Bila dia naik, dia sedar, rumah ayam lah. Lepas tu dia pun cepat-cepat turun lah. Pap, ada orang nampak. Family ke, netizen ke, followers ke. Dua-dua terpaku dalam keadaan tu. Kau rasa berapa persen manusia dalam dunia atas muka bumi ni akan kata kau tak main ayam ke atas? Apa gitu? Kau rasa dengan fikiran yang waras kau tu, kau rasa walaupun kes tu dah settle bertahun-tahun, ada tak sekelumit hati orang yang melihat, orang yang tengok akan cakap dia ni memang, aku rasa memang sasah lah main ayam kat atas tu. Susah nak percaya walau sahabat baik ke, family sendiri ke, confirm ada dalam hati. Faham? Gitulah cerita dia. Dalam hal ni kau jangan kata biarlah tu semua mulut orang, aku bukan cari redha manusia, aku tak kisah pun orang nak kata apa. Janji Allah tahu niat dengan kerja aku. Ni akak-akak, abang-abang pun yang tak faham bahasa, aku tahu korang ni akan tunggang ayat ni. Sebelum kau nak bercakap hal tu, aku nak pesan satu je. Redha suami dia tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa yang diredakannya tu benar-benar tepat pada redha Allah ke, tahu macam mana? Benar-benar berlandaskan keilmuan ke, dah rujuk ulama ke, dah rujuk semua ke nak redha tu. Apa benda yang dia lelaki bini bincangkan untuk bersama dapat keredaan yang amat besar tu kan. Aku tak tuduh lah kan, dalam Islam tu memang segalanya bermula pada niat. Tapi ingat, niat juga tak menghalalkan cara. Walau haram tu perlu jelas dengan berbukti lah kan. Namun bagi perempuan, hukum berada di luar, bercampur lelaki perempuan, apatah lagi dengan kafir dekat luar sana tu. Bukan Islam yang mana aurat bila sama je dengan perempuan ni pun sekalipun berbulan-bulan adalah lebih berat daripada lelaki yang dekat luar yang pergi join misi ni, tak kira lah misi apa pun. Aku ni tak cerita pasal perang, aku cerita pasal kita pergi dengan aman, bukan perang. Perang jadi hukum lain, faham tak? Kau jangan nak kira aurat kat mana, nak sembahyang betul-betul tamam tak tamam. Perang lain cerita. Aku tak bodoh lagi untuk kau nak kecam pasal tu. Dalam keadaan korang pergi tanpa senjata sekadar untuk memberi kesedaran dunia, Palestin tu perlu diselamatkan, baru nak bagi tahu Zionis tu masih kawal dan kepung, tak boleh pecah lagi tembok tu sampai hari ni. Nak bagi tahu belum lagi hampa nak kata tu darurat. Sini aku nak bagi clear pada perempuan saja. Kalau perempuan ni masalahnya, elok-eloknya kau pergi dengan PMF tu sendiri, campak dalam bot tu pergi jalan sama, lagi nampak mulia, lagi nampak lebih boleh pakai, lebih berguna daripada duduk dalam negara ni. Faham tak?
perempuan yang pergi ni tanpa mahram sangat tak patut lah. Aku tak kata haram, aku tak kata berdosa besar ke apa, tak faham tak? Alasan kau pergi cara aman bermakna kebarangkalian untuk perang, untuk bunuh semua sekali tu amat-amat sikit lah zaman-zaman ni bos. Zaman-zaman viral ni semua orang boleh tahu pergerakan semua tu sedih terancang, satu dunia boleh nampak, boleh kesan. Ini bukan pergi langgar kayu sampan pergi bodoh-bodoh mati katak tu, bukan. Faham tak? Semua dah terancang, semua dah set up. Bukan orang-orang bodoh pergi tak ada pengaruh. Semua tu ada kabel kau-kau. Yang join tu semuanya ada followers berapa puluh ribu, juta pun ada. Yang menterinya, yang speaker sekian-sekian, sekutu Amerika kan semua join. Untuk dia kena bunuh mati katak tu memang mustahil. Takkan beraninya Israel tu. Dia berani dengan Gaza je. Faham tak? Jadi adalah tak perlu pun. Sebab memang sah-sah akan kena tangkap. Kapal kena pajak naik. Diarah pulang ke pelabuhan terdekat. Dah sampai misi habis semua habis, cong-cong apa semua, telefon negara call masing-masing, Badan Menteri sign apa semua, calling semua, berapa telefon negara apa semua kan. Campur tangan, gitulah skrip dia, sama je. 100 kali ke depan pun tak perlu kan pun perempuan. Kalau kafir lain cerita bos. Kalau bukan Islam, non-Muslim, dia tak ada hukum makam. Lantak dia nak pergi ke mana pun. Dia pun mandi telanjang sebelah-sebelah, tak ada masalah. Kalau kau nak kata hal ni darurat. Kalau nak kata darurat pula, kalau andai kata sampailah pecahlah tembok Israel ni, sampailah ke tanah daratan. Buat perempuan bukan Islam ni tak boleh ke nak bantu bagi makan susu batu muslimat kat tanah Gaza tu? Ini bukan masa aman kau nak fikir tak ada ke umat Islam perempuan yang boleh sambut peluk lah apa semua. Awak tak boleh nak peluk ke yang bukan Islam pula dekat sana? Yang kau duk cerita dengan aku macam tu kan? Aku ni tak petikai usaha ke arah kemerdekaan Palestin tu. Siapa yang pergi, parti politik mana yang pergi, baju warna apa, politik apa yang pergi, aku tak heran. Kau pergi tengok karangan aku sebelum ni, aku tak kecam pun, aku ambil isu ni berkecuali. Tapi hal ni, dalam hal perempuan ni, aku terpaksa bersuara lah. Minta maaf cakap lah, tak perlu buat perempuan ni jika tanpa mahram, faham? Clear? Sebab memang takkan sampai, memang takkan dapat bagi minum susu lah, bantu muslimat Palestin lah, memang kau tahu takkan berjaya. Jadi apa guna seorang perempuan duduk berbulan-bulan tanpa mahram kat luar, terdedah dengan maksiat siang malam. Kau jangan kata dengan aku, kau ni tak baik lah, dia orang tu pergi dengan misi yang baik, dengan bendera Palestin dilihat muka, dia orang tu pergi berkorban, kalau mati-mati syahid. Brother, sister, kau jangan kata dengan aku macam tu. Tak budak tahfiz dekat asrama tu, tuan-tuanku, berapa ramai dah daripada dulu yang buat benda pelik-pelik, yang mengaji 24 jam, yang Quran 30 juzuk dalam dada. Kau nak cerita dia tu siapa? Duk sarung haflah Palestin, dah habis warak, dah tinggi dah ilmu, dah belajar kuat sangat, iman kuat sangat. Jap, aku nak tanya, siapa yang bagi jaminan tak berlaku apa-apa? Sepanjang pelayaran, sepanjang on-off record kamera, ada pihak pemerhati ke 24 jam? Aku bercakap pasal ada risiko, dan risiko tu besar. Tak semestinya kau kena main dalam kapal tu. Betul lah, redha suami dia yang kau bising bersama, suami dia dah redha, betul. Yang aku nak tegur ni pasal kasih sayang sesama umat, itu saja. Wajibkan perempuan yang nak pergi misi-misi macam ni, wajib ditemani mahram, sebab ni bukan nak pergi haji, oi. Faham tak? Kan? Kau pastikan semua perempuan tu dulu dalam satu bot dan satu kapal, baru kau sembang dengan aku, cakap apa aku cakap ni mustahil. Weh brother, kucing depan tuan memang tak akan jilat ikan dalam kudung saji yang terbuka tu, faham? Okey, itu saja. Ciao. Assalamualaikum. Adakah peserta semua termasuk dalam ayat jangan sengaja kamu campur diri kamu dalam kebinasaan? Baik, kalau kita buat satu-satu pelayaran untuk membuatkan satu yang tujuan pelayaran itu untuk menghantar bantuan contohnya. Okey, dan memang bantuan yang kita tahu dah tidak akan sampai dan kita akan dirosokkan, kita akan mendapat kerosakan dari segi moral, akidah, tubuh badan kita akan disesat dan sebagainya, pokoknya haram. Tapi kalau kita ada plan kita dah untuk menyampaikan tujuan pelayaran kita dan menyampaikan sumbangan, menyampaikan cek dan sebagainya contohlah, dan memang ada bahaya di tengah jalan dan kita ada perancangan untuk mengelakkan bahaya, tak, maka belum lagi. Yang tahu dah dengan pelayaran ini kita akan ditangkap, kita akan diseksa, kita akan dilakukan perbuatan-perbuatan yang salah di akidah, di agama dan sebagainya, maka haram kita sengaja dedahkan diri kita untuk kebidahan. Akan masuk dalam ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan sengaja kamu bahayakan diri kamu, rosakkan diri kamu. Tapi kalau ada dua jalan, satu jalan yang bahaya, ini jalan yang tak nak bahaya, kita buat pelang ni, lagi, maka hukumnya harus jika tujuannya baik. Okey, kalau tidak harus maka tidak dibenarkan dalam peperangan, peperangan kan berbahaya. Okey. Perempuan tu tak ayah lah. Perempuan tu tak ayah lah. Perempuan tu tak ayah lah.